Baru-baru ni meletup media sosial. Orang pun PM saya, dia kata, "Abang, boleh tengok tak bang tentang kenyataan bahawa bangsa Melayu mengajar bangsa Rom?" Dia punya meletupnya berita ni sampai diambil oleh media-media luar. Media-media luar ini telah memomokkan negara kita. Tak cukup dengan kes permain warisan, kita dimalukan pula oleh kisah orang Melayu kononnya didakwa oleh seorang profesor bahasa Arab sebagai membantu ataupun mengajar bangsa Rom. Jadi untuk ulas, baru-baru ini Malaysia menemukan kapal purba di Malaka dan digadang-gadang bahwa Italia, Spanyol, dan lain-lain buat kapalnya di Malaysia, dan Malaysia dulunya sebagai pelaut handal. Jadi mari kita bahas. baru-baru ni meletup media sosial. Orang pun PM saya, dia kata, "Abang, boleh tengok tak bang tentang kenyataan bahawa bangsa Melayu mengajar bangsa Rom?" Dia punya meletupnya berita ni sampai diambil oleh media-media luar. Media-media luar ini telah memomokkan negara kita. Tak cukup dengan kes permain warisan, kita dimalukan pula oleh kisah orang Melayu kononnya didakwa oleh seorang profesor bahasa Arab sebagai membantu ataupun mengajar bangsa Rom. Jadi untuk ulas isu ni, kita kena faham dulu sifat lautan di wilayah Kepulauan Melayu sampai lautan Hindi dan juga lautan Pasifik, juga laut Mediterranean, tempat di mana kapal-kapal Rom berdagang. Untuk kita belajar betul atau tidak persamaan antara dua tamadun ini. Kalau benar mereka belajar antara satu sama lain, kita akan nampak persamaan ini. Pertama, kita kena tahu bahawa kapal Melayu adalah warisan daripada kapal Austronesia yang memang dibina untuk berlayar di lautan luas. Jadi sebab itulah kita nampak bahawa sebagai contoh, layar kapalnya itu diperbuat daripada bahan seperti ijuk, bahan palma tahan air dan kuat menarik angin. Kenapa? Dengan bahan yang di mana angin, ribut dan sebagainya yang memang latar biasa dekat laut kita, maka layar ijuk ini sesuailah dengan falsafah kapal Melayu yang memang khas untuk menongkah arus. Tetapi malangnya kapal ijuk dan sifat kapal yang mampu merentasi lautan luas yang angin kencang tidak terdapat pada kapal-kapal Rom. Kapal-kapal Rom menggunakan sejenis layar yang diperbuat daripada kain linen, iaitu kain 4 segi tepat, di mana layar ini hanya berkesan sekiranya angin datang menolak daripada belakang, bukannya bersifat seperti layar Melayu yang mampu menarik angin. Ini kita dapat membezakan falsafah maritim kedua bangsa. Sebab bangsa Rom dengan laut Mediterranean yang cetek dan sebagainya tidak ada keperluan untuk belajar cara orang Melayu membuat kapal, cara orang Melayu ada keperluan untuk berlayar di lautan luas. Sebaliknya, kapal-kapal Rom banyak menggunakan pendayung-pendayung di sisi kiri dan kanan mereka dan juga menggunakan layar yang berbeza sifatnya. Itu tidak cerita lagi bagaimana bentuk kapal. Kapal Melayu mengamalkan teknik pasak kayu, dowel, ikatan rotan dan damar semula jadi. Ini ialah bahan-bahan untuk buat kapal Melayu. Sekejap. Anda yang sedang tonton video ini, saya ada satu pesanan kepada anda bahawa sehingga daripada 6 hari bulan sampailah 16 November ini, kita ada jualan ulang tahun di mana setiap buku kami mencecah diskaun sehingga RM10. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk beli dekat TikTok shop kami. Kaedah ini memberikan satu keandalan, kekuatan kepada kapal-kapal Melayu untuk menyerap tekanan ombak serta perubahan cuaca yang tidak menentu. Dan kiri ini jugalah yang saya bahaskan tadi telah membolehkan kapal Melayu mampu mengembara sehingga ke lautan Hindi, sehingga ke benua China dan ada yang sampai ke benua Afrika di Madagaskar dan Afrika Timur. Sebaliknya, kapal Rom pula menggunakan paku besi dan sistem mortise and tenon. Papan-papan disisip secara ringkas dan juga ketat pada rangka yang tetap. Bentuk ini lebih kaku dan sesuai dekat lautan Mediterranean yang lebih tenang, di mana pelayaran lebih pendek dan berpaksikan pertempuran laut. Jadi perbezaan yang kita nampak ini bukanlah kebetulan tetapi refleksi bentuk muka bumi yang berbeza. Ya, daripada sini saya boleh katakan bahawa perbezaan falsafah pembinaan, perbezaan jenis kapal yang dibina memang membuatkan bahawa tidak mungkin Rom belajar
daripada orang Melayu cara membina kapal. Bahkan pembina-pembina tamadun dekat Mediterranean bolehlah dikatakan bahawa mereka mencipta kapal jenis mereka tersendiri yang sesuai dengan bentuk muka bumi mereka. Dan Rom sebenarnya memang belajar buat kapal daripada tamadun lain, tetapi bukanlah tamadun Melayu. Sebaliknya Rom belajar daripada tamadun Phoenicia, di mana kita ada rekod bahawa ketika abad ketiga sebelum Masihi, Rom dan juga sebuah kerajaan agung Karthage memang selalu berperang, dan berlaku ketika perang Punik pertama antara Rom dan juga Karthage. Sejenis kapal perang Karthage iaitu Queen Kureme telah terdampar dekat perairan Empire Rom. Jadi apa yang mereka buat pada ketika itu ialah mereka telah membuat reverse engineering ke atas kapal Phoenicia ini, kapal Karthage ni. Reverse engineering inilah membuatkan mereka akhirnya belajar cara bangsa Karthage menggunakan kapal. Sebab bangsa Karthage dan bangsa Phoenicia ini ialah bangsa laut dekat laut Mediterranean. Mereka mewarisi ilmu pelayaran yang hebat, mereka mewarisi penggunaan kapal, dan daripada bangsa Karthage inilah bangsa Rom belajar untuk membina kapal. Bagi contoh, mereka menyalin panjang bentuk serta sistem sambungan kayu Punicanius Commentis yang berasal daripada tradisi laut Phoenicia dan juga tamadun Yunani. Dan teknologi ini yang kemudiannya diubah oleh bangsa Rom sesuai dengan keperluan mereka. Jadi daripada sini saya dah ulas perbezaan falsafah, perbezaan layar, dan juga daripada mana asal usul bangsa Rom belajar membina kapal. Jadi dalam video saya yang akan datang, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana pengkaji luar cuba untuk membuktikan bagaimana sebuah tamadun itu meminjam penggunaan kapal berbanding dengan apa yang dibentangkan oleh Profesor Bahasa Arab itu. Jadi dalam video akan datang kita akan belajar bahawa kalau Profesor Bahasa Arab itu nak membuktikan bahawa Rom belajar membina daripada tamadun Melayu, maka ini syarat-syaratnya. Dah habis tonton video kami? Jadi jangan lupa untuk anda support kami untuk kami hasilkan konten dengan membeli dekat shop kami setiap buku kami. Kita pernah jualan ulang tahun hingga 16 hari bulan ini pada kesian orang-orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Melayu adalah tentera dari neraka lah. Pesilat Melayu kalahkan Bruce Lee lah. Pulau Singapura diserah secara percuma kepada orang putih. Pulau Pinang dipajak kepada orang putih. Tak mampu halau penjajah yang datang bersilih ganti. Siam pun tak mampu nak kalahkan. Nak lawan komunis pun orang putih kena bantu. Nak lawan dengan Indonesia pun orang putih kena bantu. Dah merdeka hampir 70 tahun pun masih lagi tak boleh nak kuasai ekonomi negara sendiri. Orang putih makan nasi lemak tu je macam beruk. Orang Korea masuk masjid teruja macam beruk. Pelakon antarabangsa baru puji Malaysia sikit terus bagi pangkat datuk. Kesian orang-orang Melayu. Sangat apologetik, lemah dan tak ada apa kemampuan. Sakit hati kan dengan apa yang saya cakap? Sakit hati macam mana pun, ianya tetap adalah fakta. Fakta yang kamu tak boleh nafikan. Ini bukan cerita dongeng. Dan ini jugalah penyebab kenapa banyak cerita-cerita dongeng tentang orang Melayu yang lahir daripada ilmuwan di Malaysia ini. Kerana apa? Kerana dalam tinta sejarah Melayu tidak ada apa-apa. Kesian orang Melayu. Terus berkhayal kerana ia bagus dalam menguasai ekonomi negara kita. Penemuan kapal raksasa abad ke-13 di Malaka ungkap peradaban maritim pra-kesultanan. Penemuan rangka kapal kayu raksasa di Pulau Malaka, Malaysia, yang diperkirakan berasal dari abad ke-13 Masehi telah menggemparkan dunia. Arkeologi karena usianya yang mendahului era Kesultanan Melayu Malaysia. Artefak kapal yang diperkirakan berusia 800 hingga 900 tahun diyakini terkait erat dengan sejarah maritim Melayu pra-kesultanan, menunjukkan adanya peradaban maritim yang maju di wilayah tersebut jauh sebelum abad ke-15. Kapal raksasa ini dengan panjang mencapai 50 hingga 70 meter dan terbuat dari kayu lokal seperti saga dan merbau, membuktikan keahlian masyarakat Nusantara dalam membangun kapal besar, serta menolak teori kapal asing atau milik penjajah. Penemuan ini juga diperkirakan ditemukan kepingan mata uang kuno dari era Sultan Mahmud Shah dan serpihan porselen yang mengingatkan kapal tersebut milik pembesar Malaka dan memperkuat peran
Melaka sebagai pusat perdagangan kuno. Temuan kapal ini memiliki paralel dengan berbagai penemuan kapal kuno di Indonesia, seperti kapal kuno di Bintan, perahu kuno Punjul Harjo, dan kerangka perahu di Sumatera Selatan, yang semuanya membuka babak baru dalam pemahaman sejarah maritim dan jalur perdagangan global kawasan Nusantara.